dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hana Hafia dan Kisha Zulaika dalam Buletin TV SKK KLIA pada hari ini. Wadah informasi anda. #Cakna Kreatif dan Informatif. Hari ini 20 Disember 2024 bertepatan 17 Januari Akhir 1446 Hijrah. Majlis Khatam Al-Quran tahun 6 akan diadakan secara langsung di Dewan Seri Perdana Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Majlis Khatam Al-Quran ini adalah satu program tahunan sekolah ini dan ia bertujuan untuk meraihkan dan memberikan pengiktirafan kepada murid-murid tahun 6 yang telah khatam Al-Quran. Dalam masa yang sama juga, ia dapat menarik minat murid-murid lain untuk khatam Al-Quran ketika di sekolah rendah. Majlis didahului dengan perarakan masuk murid-murid tahun 6 ke Dewan Seri Perdana dengan iringan selawat ke atas Nabi Muhammad. Dirasmikan oleh Guru Besar SKK KLIA Puan Roslina binti Bawah. فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Sekarang kita akan saksikan majlis penyampaian hadiah kepada murid-murid. Setiap murid menerima senaskah Al-Quran sebagai tanda penghargaan daripada pihak sekolah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 2 orang murid dari setiap kelas akan dianugerah sebagai tokoh lestari terpuji kategori lelaki dan perempuan. Seperti tahun-tahun sebelum ini, 2 orang murid dari setiap kelas akan dianugerahkan tokoh lestari terpuji kategori lelaki dan perempuan. Manakala anugerah tokoh keterampilan lestari pada tahun ini pula dianugerahkan kepada Umar Mokhtar Wazim Haras dan Nur Fariha. Kru TV SKK KLIA berkesempatan juga untuk menemu ramah tokoh keterampilan lestari. Bersama kita, Saudara Umar dan Saudari Fariha, penyandang anugerah tokoh keterampilan lestari. Bersama kita, Saudara Umar dan Saudari Fariha, penyandang anugerah tokoh keterampilan lestari khatam Al-Quran. Apakah perasaan anda bila diumumkan sebagai penerima anugerah? Saya berasa bangga dan sangat gembira. Dan saudari pula? Saya berasa sangat bangga dan gembira. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah membimbing saya. Apakah pencapaian anda yang melayakkan anda sebagai penyandang anugerah tokoh keterampilan lestari khatam Al-Quran pada hari ini? Saya banyak menyertai aktiviti-aktiviti dari peringkat daerah sehingga peringkat negeri. Antaranya Johan Tilawah Al-Quran peringkat daerah dan tempat keempat dalam Tilawah Al-Quran peringkat negeri, juga naib Johan Kalam Jama'i. Saudara pula? Saya juga banyak menyertai pertandingan dari daerah sehingga kebangsaan seperti perkemahan pengakap, nasyid Ittifaq Kafah peringkat kebangsaan dan pertandingan bola baling peringkat daerah. Boleh berikan sedikit pesanan untuk rakan-rakan di sekolah? Untuk rakan-rakan, sentiasalah membaca Al-Quran kerana Al-Quran itu pegangan hidup kita. Dan saudari pula? Untuk rakan-rakan di luar sana, sentiasalah memupuk sikap nilai murni supaya hidup kita diredai oleh Allah. Tahniah dan selamat berjaya daripada kami kru TVS KK KLIA.
Kru TVSKK KLIA juga turut mengucapkan tahniah kepada semua penerima anugerah pada hari ini. Semoga ia membakar semangat anda semua untuk sentiasa mendampingi Al-Quran dan seterusnya dapat membentuk generasi cintakan Al-Quran. Dengan ini berakhirlah siaran kita pada kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel TVSKK KLIA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Terus bersama kami di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina